Welcome back to the block, people. Yeah. Okay, y'all know who I am, Nadi, and this is L. And y'all wondering siapa budak comel kat sebelah kiri aku ni. Kau budak Yes, nama dia Pau. Tak lah. Tak. Okay, so this is Ryan. Okay, some backstory a bit lah before kita start. Okay, Ryan has been part of our group. Okay, has been part of our podcast. But then because he was busy, definitely korang pernah nampak muka dia lah kalau yang korang yang kat social media selalu tu kan. So dia owner of Odeng. Tahu apa Odeng? Odeng. Diorang jual Hokkien mee yang main-main sedap lah. Betul lah Ryan? sedap siap. Remember guys, it's so good, makes you want to say Odeng. Yeah. Okay, so Ryan has been very busy dengan dia punya business. So he took a break and finally he's back lah. Yeah, he's back. And he's back for good, bro. Yes sir, yes Bye. sir. Okay, so not gonna waste any more time. Let's get right into it. Aku tengah lost bro. Kau nak kena ni sekejap. Tak ada, yang penting korang go and doing this for months video. You should know what's going on. Aku first thing. Tapi aku tak dengar apa-apa. Aku tak pasti. That's why. Okay, tadi kau nampak kita kekek tu kan. Yeah, so nothing much. Inside joke. Takkan nak share dengan korang. Nanti korang cakap apa, so boring je korang share inside joke. So anyways, wah, it's been a while sia. It's been a while. Thank you for supporting. Thank you for listening. Thank you for watching us. And hopefully having Ryan back, you know, it brings us much more colour lah into the podcast. Cik, colour siul. Colour so. Currently kita macam rainbow. Okay, Rainbow tak boleh. Rainbow tak boleh. LMNOP community. Tak mau. All the alphabets bro. Bro, janganlah. So yeah, basically hopefully having him around with us, you know, add more colours lah. Ada more identity to the podcast, you know. Selama ni kita dua, otak buntu kadang-kadang, but you know, having him is a blessing lah. Betul tak Rian? Betul. Kau jangan lost kat sini. Oh iya. Kau jangan lost. Tengok, kau jangan hayal mic. Dia berbual dia sebab hayal tu. Depan mic berbual. Hayal bukan, dah tangkap. tapi bukan sini, tapi di sini, bro. Dia dah tangkap aku hayal. Baru start dah kena tangkap hayal. Problem sian ni. Problem. So we'll be catching you hayal more lah. Okay. Yalah. So for today's episode kita just chill lah. Kita More to introduction of Ryan. Introduction of Ryan. Okay Ryan, you wanna tell them about yourself a bit, then after that we start lah. Salah time. Tak apa, dah batuk-batuk je bro. Tamu malu-malu lah. Tak apa. Batuk je. Nampak? Kuat lah. Gua kasi lu natural mah batuk. ABC 1 2 3. Okay. Let's go. ABC 1 2 3. Sure. Siul. Apa sia? Okay. So Ryan, tell them a bit about yourself and then we continue where we want to talk about lah. Okay, my name is Ryan and like they said, I'm the owner of Odeng. Yeah. So I've known them for years really lah. So I've been with them since day one, from the start of the podcast, from the plans and all right. Then unfortunately I have to step out for a while to focus on my business lah. Yeah, so Alhamdulillah my business is doing well. So that's why I can be back with you guys lah. Alhamdulillah. In front of the camera. Kau alhamdulillah pun behind the satu ni. Part dia doing well ke? Part dia patah balik? Dua-dua. Okay. Both. Trick question. Okay. Both. Okay. Right bro. So okay, we're gonna talk about something a little bit serious lah. Okay. So L doesn't know what's going on because Ryan, when he went through that, he spoke to me. So It'll be very recent lah kan? Yeah, quite recent. Berat actually. juga. So this topic is gonna be a bit heavy, but we try to make it lighter lah. Tak nak heavy sangat. So sebab sekarang kau boleh nampak dia tip dia macam kat sini. So Ryan, kau tak tahu apa-apa pasal ni kan? Ya. Tadi kau cuma kasi kat aku something happen tu, then aku ingatkan. So basically as you guys know, macam dia cakap dia Odeng punya owner and stuff. So korang faham lah kan, kalau kita ni buat business, orang mesti ada mata merah dengan kau.
you know, orang mata merah dengan kau, dengki, hasad dengki ni semualah kan, sifat-sifat yang tak bagus ni. So basically what Ryan went through was kind of heavy lah. Ryan, you wanna tell us what happened to you? Okay, so basically what happened to me is I never thought could happen to me lah. So 2 weeks after Odeng grand opening, senang kata orang hantar barang. Gentle. Gua kena kacau kat kedai. Oh, serious ah? Gentle bro, gentle. Yeah bro, that's what Okay, it all started was my boys jumpa shilling. Okay. Shilling tau. Sini dalam store orang lah. Dalam store aku. So Okay. dia tengah kemas-kemas jumpa shilling atas lantai. So dia pun ingat duit terjatuh kan. Dia pergi ambil tu duit, dia pergi cuci, dia simpan kat register. Okay. Okay, so Kan ni hantu dah mandi lah. okay lah, so from there, once the masukkan ceiling, the sale has been dropping. The what? Sales, Sales my drop. sales drop drastic bro. Aku harap orang yang hantar ni kan dapat atu sales butuh dia. Kiwak. Sort kan. Aku think sian orang yang dulu bre. Okay, hati so- busuk satu macam. Correct. So the sales dropped, but I didn't want to think about that at first yeah. lah. So I just thought it was one of the hype dah mati lah. So Tapi bro, okay, one question. Hmm. When the sales drop, does it come with negative comments macam macam tak sedap makanan kau so ataupun far tak ada lah. But just that just the sales drop. On lesser top of people that, my kedai barang cepat rosak. Barang cepat rosak. Barang cepat rosak. Like my main component of my dish is my broth. So my broth usually can tahan 3 hari. okay. So after that coin incident, the broth 2 hari dah rosak. Then 2 hari rosak. Like today masak, besok dah rosak. Yeah. So at first I thought it was like kita salah masak lah, like salah jaga temperature ke apa, mai simpan. Then until one day, pagi tu kita masak, petang rosak. Alamak. Bro, petang rosak bro. Then on top of that, like every night kita cuci deep cleaning the kitchen. Then the night before I was cleaning the kitchen, my chiller punya pintu bersih. The next day aku datang, chiller aku punya pintu keluar berulat. Ulat? Berulat bro. Chiller Gentle loh, chiller. Kat aku punya gasket. Gentle lah. Gentle loh, gentle. Aku jumpa ulat. Like a few ulat kat dalam. Ulat apa bro? Maggot. Maggots. Yes sir, maggot. Bloody hell, maggots. Then like and chiller tau sejuk tau. sejuk, Macam mana sejuk, nak yeah. ada ulat? itulah aku buntu jugalah, tak tahu macam mana tu lalat. Biar tu buntu maggot kau. dia datang ya. Tu ulat dah naik daun belum? Belum lagi lah bro. Dia masih tengah wiggle sikit lah. Okay. Wiggle. Yeah. Then on top of that, bila aku seorang kat kedai, aku have the habit of coming to the shop alone in the morning. What time is it bro? Usually around 8-9 o'clock lah, aku seorang kat kedai. Oh 8 pagi, matahari semua dah terbit lah. Ya, so aku seorang kat sana. Then aku buat prep seorang by tunggu my boys to come. Aku nampak kelibat. Kelibat apa sial? Kira black shadow figure. Oh, Dalam tu ini Kelibat macam musibat. musibat tu. Kau seorang je dengar. Mobile je lah. So aku nampak that shadow figure walk past me banyak kali. Oh okay. Yeah, In the then- day. In the day bro. Oh. Gentle. Then aku suddenly fell sick. Suddenly jatuh sakit. Like tiba badan aku sakit, badan aku rasa berat. Then to the point where aku tak nak pergi kedai. Aku owner tapi aku tak nak pergi kedai. It was that bad lah. So I thought I was I wash. I wash. Kira cute lah. I wash. Wash the coin. I thought I was exhausted lah. Kira dah penat lah pasal aku opening tutup ni hari kerja kan. Like, Habis event that time kau boom back to back kan. yeah, so I thought I was tired until my partners they come to me, they say something's not right. So they call like ustaz. Okay. So we call 3 ustaz lah. The first ustaz kata kedai tak ada apa-apa, he never say anything. The second ustaz that came, he went down to the shop without me there. He said he want to go down, but I cannot be there lah. He want to know either the shop is the problem or I'm the problem. Oh betul juga. Okay. So when he go down, he said the shop tak ada apa-apa. Then it's most likely me. So the third ustaz we came, we did the ruqyah session. Yeah, so when ustaz came down, we told him whatever is happening. Then he assess lah, there's possibility of 2 things lah. One is penyakit ain, and another one is orang hantar barang.
Yeah, so the first ruqyah we did was penyakaiin lah. Bila kita duduk dalam satu bulat, we my whole team lah datang. Okay. Duduk satu bulat, dia suruh kita tutup mata. So dia baca-baca. So once dia baca-baca, aku rasa macam nak muntah. Like all Kau the sudden. rasa macam nak Aku rasa nak muntah, macam mual, Okay. rasa mual. Macam gitu lah. Okay. Then Dekat sikit. then the second session where is the ruqyah jin. Itu dia buat, aku kena. Kira aku kena rasuk lah. Serius lah bro. Betul tu. But Macam mana nak angkat kau? okay, so during that session, kita duduk dalam bulat, dia baca lah. So bila baca, aku felt uncomfortable gila. Blue tick Apa ni? Kau nak scene dia, tapi lu tak layan. Serius tak pasal dah. Oh, sial. Habit lah. Kau jalan terus je. Terus. Okay then So aku bila part yang kau kena rasuk. So before that right, bila ustaz tengah baca ayat Al-Baqarah, aku sudah rasa uncomfortable. Aku dah tutup mata, telinga aku dah panas, aku macam suruh ustaz tu diam. That's one of the sign yang kau ada gangguan dia. So aku punya body was really berat during that session. Then to the point where aku tiba nak pass out. Oh, serius ah? Aku pass out. So aku punya team, aku punya budak-budak ingat aku tengah macam tidur. So my partner decided to play a prank on me. Dia tekan aku punya sini lah. Bila kau orang pengsan, kau tekan sini, kau terbangun ber. Yeah. Dia tekan dua-dua side. Tekan kuat, aku tak bangun. Kau kira dah. So dah gone bro. Dia tekan, habis tu ustaz tekan aku punya rusuk. Itu part trigger lah. Dia kata aku ketawa. Kau ketawa? Aku ketawa tu. Kau tak ingat any of Aku tak this ingat lah. apa. Diorang bilang aku, Just wondering. Diorang tak ada ambil video ke kau kena macam gini? okay, ustaz kata during this session it's best not to record video. Oh. Okay, why being if you record, chances of it coming back is very high. Serius ah? Yes. Oh, ada ni. Aku punya CCTV rumah tu aku tutup. Aku Serius? tanya ustaz why Dia kata like this benda-benda can datang bila kau play back. That's why bila kau tengok macam wujud all this before watching the show, terus baca ayat. Aha. Dan ayat suci itu jaga korang. Oh. Then bila kau habis tengok, then there's another ayat that is penutup. Oh. So that's what the ustaz told me lah. Yeah. Okay, So on that day kita ruqyah, bukan aku seorang yang kena, aku punya budak 2 orang pun kena. Dua-dua tu juga. Dua-dua. Satu aku punya partner, Sial. satu aku punya budak baru join. Kacau sial. Settle bro. So diorang kata aku ketawa kuat gila. Aku ketawa dan badan diorang, it took 5 people to hold me down. 5 people to, kira aku punya partner sudah master lock aku, satu sudah unlock aku, satu sudah unlock, leg lock aku lah. Aku tak boleh gerak. Bro, given your size kau pistol kuat tau. sial. Depan kau That's sial why lah. dia dah unlock aku semua. Ada satu kat atas aku. So bila ustaz dah kira dah ruqyah aku, tu dia cakap like it's confirm someone is trying to ruin you and your family. Wait. Hold up. Ini part gua tak tahu. Yes bro. Ini part aku tak tahu. Yeah. Wait, I thought diorang buat ni semua pasal diorang nak like kasih kau punya business jatuh. Correct. All this while I thought it Yeah. was like that. Correct. But now it's about your family. Yes, me and my family. Kacau Asyul. Kacau bro. Kacau Asyul ni. Ni kira dah personal dengan kau lah. Ada personal aku bro. Tapi siapa tak tahu lah dalam jadah ni. Aku tak tahu pasal aku dah langgar banyak orang. Kau ni main langgar-langgar. Problem lah. Alamak. Aku tak nak Itulah cakap salah apa-apa aku, lah. but- Tapi Aku tak ada suspect anyone lah, but if that person knows who it is, so be it lah. Antara dia dengan Tuhan lah. Aku tak ada hold grudges against that person lah. Jumpa kau kau lain tak- kali jangan angkat tak lagi lah. simpan dendam. Tak. Bagus lah jangan. Yeah, so ustaz dah cakap lah bila dia dah clear aku, dia kata it's confirm someone is either trying to ruin your business or your family. Dia cakap gitu lah. Yeah bro. So once kita buat ruqyah 2 session. First session at my house, second session at my kedai. Okay. So that ustaz, the same ustaz that ruqyah us at my house, he turun the kedai the next day. So Jiran-jiran kedai jiran tak confused ke what is happening? kita buat malam. Oh, Kita malam. turun pukul 2 pagi. Oh sial lah. Dia tak ada orang kat kedai lah. 2 pagi. bro. Kau should consider putting CCTV in your shop lah. So Tak boleh. Cannot. bila ustaz tu turun, dia scan tempat. Dia kata memang ada orang hantar barang kat kedai. Dia scan. Dia scan bro. Tak tahu macam mana dia Dia scan pakai lah. apa dia scan? Tak tahu lah bro. Scanner. Scanner aku rasa. Scanner mata dia tengok gitu kan.
So dia kata ada orang hantar barang lah. Kita tak tahu kat mana. So belakang kedai aku ada tanah-tanah semua. Okay. So that area is the kira kasih aura paling kuat lah. So that's where he suspected orang buat sihir tanam kat belakang kedai aku. So korang pergi belakang korek lah. Tak sempat Syul. Kita tak sempat korek. Tak, kalau kau nak korek pun susah lah. leceh bro. Kau tak tahu mana Syul. Ya, tapi kalau kau korek, you make a mess out of it, tapi tak ada buat apa-apa. Kena saman nanti bro. So tak pasal-pasal. So ustaz tu buat air ruqyah. So kita simbah kat belakang, cuci belakang lah. Before kita cuci, after cuci lain gila tu vibe dia. Before that the place was damn dark. Kau rasa seram sejuk lah. Kau punya bulu roma Macam not invited lah. Not invited. After kita ruqyah, tempat tu nampak terang. Wallahi nampak terang. Korang can see the difference. Can see the difference day and night. Yolah, real siya ni. Then kat kedai kita asap kedai lah. Asap kedai. So kita beli garam, lada hitam, then all the other stuff, kita asap kedai lah. Bila nak asap tu, bunyi ketak. Kata-kata apa sial? Tak tahu lah, macam bunyi Kretek macam lah, isap kretek. Macam kretek. Isap gurang garam lah. Kira macam gitu lah. Dia brosong relax one corner kan, dah merajuk. Ustaz tu cakap Merajuk apa? bunyi Garam. tu is one of the Science. signs kedai kau kena. Oh, serius ah? Yeah. Oh no. Tapi how do you ensure that ni barang scram? Kau polis lah? Betul lah. Dia tak Tak ada cara apa, tak ada permit. Call polis lah. You can literally feel the difference after the ruqyah. Because before that my kedai was gelap. Macam malap lah. Lampu Tapi all apa yang buat korang conclude is that coin? But itu the only weird activity that the happened. weird activity we found it was a coin lah. That we told Ustaz that he say coins are one of Yeah. the signs Limited, where people do black magic. Ah. So kalau kau jumpa coins kat luar, Jangan especially angkat, dekat dengan rumah kau jangan angkat. Never. Because it's odd bro. Ah, Why would people drop coins in front of your house? Or Zaman nearby sekarang your orang house? cashless tau kebanyakan. Betul bro. apa? Nak hantar dia barang pun ada pakai like cerita kad asal. right? Kalau kau jumpa credit card coins apa? depan rumah jangan angkat. Yeah. Itu aku pernah This dengar semua juga. all this is very kira pantang lah, tak mau angkat lah. Berapa sen per coin tu? Berapa sen tu? Puki mak sengkip yang tu. Salah kau cakap pasal 5 sen. Kau tahu tak tadi? Okay lah, it's just cross upon my memory lah. Tadi kat kerja, aku keluar daripada aku punya tempat office kan. Kau tahu apa aku nampak? Apa? Aku tertenang 5 sen boy. Depan aku punya tempat kerja tu. Kau tertendang 5 sen. 5 sen tau. Out of nowhere bro. Gua tendang lah. Kira kalau tu benda ada barang gua dah tendang So- aku lah. Macam so jauh lah. Tak ada cara Zani boy. Sial lah. Tapi ni lah, like even though aku went through this ruqyah, I start to believe Stop. Sweet sial. apa sial dia ni? Oh. Bodoh lah, jangan kau jangan honi-honi kat sini ya sial. Bukan honey bodoh. Aku cakap W. Kau? Ini daripada kau punya headset. Daripada tadi mengganggu aku punya kiblat sial. Aku punya mata lari sial. Kira kau tak boleh hayal lah tadi. Tak boleh. Aku nak fokus kau berbual. Aku mesti tengok sana hitam tu hitam. Nampak. So kacau. Wah, suara kacau lupa fokus tau. Yeah, so to conclude that kedai kita dah bersih is kita pay sales naik balik lah. Naik balik lah. Alhamdulillah. Like, Alhamdulillah. But Kesihatan kau dah better lah. better lah Alhamdulillah. Boleh nampak ah. Boleh nampak. Tapi bro, aku masih ingat that time kan, before he went for all this, he came to my place. Okay, dia datang rumah aku. Dude, that day dia bloody weak bro. Dia asyik complain dia sakit, badan dia sakit, bro. tak sedap. Masuk hospital. Demam, masuk hospital. Apa? So aku ingat macam, ini okay ke tak? I thought he overwork until he told me after that. Then aku cakap, siul lah, kesian pun. Tapi entah pada aku kan, orang-orang yang hantar barang ni kan, tak tahu aku nak cakap apa. Nanti kalau aku cakap, nanti kita pula kena bikin. Betul lah. Sekarang that's the realistic part of opening a business lah. Man, not many will congratulate you lah. Yeah, Betul. And yang paling sedih apa tu? Actually kadang-kadang yang mata merah kau yang sampai to the extent sampai nak matikan kau kan, is usually people closest to you. Correct bro. Correct. That's why aku cakap, aku langgar banyak orang, aku tak tahu langgar siapa. Aku rasa kau langgar timbuk je lah sekarang. That's why aku punya from that day onwards, aku try my best to jaga hati orang lah. Tapi jangan jadi people pleaser lah. Yeah, Don't not to the susah. extent. Yeah, Not to the true. extent. So like opening a business, kau tengok bangsa Cina
Diorang hantar bunga. Hantar bunga bu. Orang yang Melayu hantar barang. Hantar barang. Tapi dia ada hantar 5 sen. Hantar 5 sen. Jadi lah 5 Okay sen. lah, aku untung 5 sen bagi dia. But okay. Cover aku punya plastik. Sial lah No, but plastik. then anything else happen or not? Like macam, is there anything that kau rasa kau boleh cerita? Macam, aku tak nak kau terlalu personal. Aku takut nanti kau, you know, this kind of things bring back bad memories. Kalau Correct. kau rasa kau nak story, kau boleh story. Kalau kau rasa kau tak nak, then it's okay. We just continue talking about all these bullshit people lah. Correct lah. Aku kadang sort dengar benda-benda gini, like, Correct, especially because kau tengok the thing is about me, aku tak pernah terfikir brother aku ke kawan rapat aku yang terkena tau. Tak kan, aku selalu dengar. I always hear stories about people, orang Melayu kita macam gini-gini. Tapi kena brother sendiri, kiwak kau panas tau. That's why there's a saying bro, tak orang tak kita. Betul lah apa? Yeah. Ada, tak ada. Kira scary part also was after my session, Ruqyah session, the next day my wife got into an accident. Allah. Accident kereta. Oh shit. Ah. Aku tak tahu pasal ni juga. The accident kereta bro. That's, I thought it was my wife punya driving skills until the ustaz cakap maybe this thing is trying to affect. It's like I said lah, tak orang hantar ni pasal kedai kau, orang nak ruin kau punya family. Yeah, dia start to spread out in Yeah, your that's spread out lah all this. household lah. Yeah, so So, like before the hitam Ruqyah, me and my wife were fighting a lot bro. Me and my wife fighting a lot before the Ruqyah. Oh serius lah? Yeah. Benda kecil kan dah boleh gaduh. Boleh tiung lah? Boleh tiung bro. Then until my partner cakap kan, aku cakap partner aku, if this business fails, aku dengan bini aku akan cerai. Sure lah sampai Like, it gitu. was to that point bila aku cakap dengan partner aku. Even me and my wife, I told her that lah. Then I don't know lah, maybe it's me saying it or something is, kira cucuk aku tengah just to say that word. Tapi benda ni kan bro, memang jin-jin dengan jin-jin ni semua kan, diorang pergi kerja is, bro, once diorang dapat pisahkan suami isteri kan, bro, diorang dapat throne lah sia bro. Correct bro. Diorang duduk kat throne tau bro. Orang promotion bro. Promotion Bonus bro. bro. Daripada kira kalau kau diorang sergeant, naik terus Kota covered bro. Colonel. Sure. Bro, kira dah tak payah buat apa-apa lagi Syul. Betul tau. Kau setakat duduk relax lah, kau suruh budak-budak kau buat kerja pula. Kau jangan hayal, kau jangan hayal. Kau tengah lu- bulut tengah bro. Kau Kau jangan tengok, tau. aku first day dia start mengayal. Sia. Weh, jangan, lu tak mau ayah lah. Okay, aku tak ayal. Aku tak khusyuk. Dia sudah gini loh. Sibuk. Itu dia telltale sign dia. Kira jasad kau kat Tadi sini. aku dah angkat 5 sen tadi. Jangan tau. Jangan Syul. So diorang memang nak tengok suami isteri berpisah. So yeah, that's why diorang kalau boleh nak pecahkan, kira macam robohkan rumah tangga orang. Yeah, things like this. It happens lah bro. It happens lah. Too bad lah, but kalau iman kita tak kuat kan, rabak je. Then also because of that incident, alhamdulillah lah aku start to go back to being to practice balik the agama. You see, that's the thing. Ya, sekarang ni semua apa nak kata, bukan nikmat, apa nama dia kan? Bukan nikmat bro. Bukan nikmat, apa yang Hidayah. Hidayah bro. Hidayah member aku. Hidayah member kau. Okay, So, okay. Mungkin aku take this positively lah. Maybe this is my hidayah lah to come back to Maybe Tuhan. correct. Maybe And hope because, consistently lah. Yeah. tapi berat je kau punya ujian. Tapi aku take it positive because why not? If someone is willing to sell something to ruin my business, it means I'm doing something right. Yeah. That's right, It my means I'm boy. doing something right, It means bro. you're thriving. Yeah, I'm driving, bro. But alhamdulillah, like the business is still going on. Like I still have a family over my head. Family over my head pula. Tu dah relax lah. Roof over my head lah. Sekarang family kau duduk atas kepala kau je. Then lah, like my Nasib boys baik are at the end of the well day kept, korang decide to call in ustaz lah. Yeah. Kepada yang hantar coin tu kan, ke hantar barang Kau kan. tak boleh bagi coin Kalau besar boleh- sikit tu saja. Tu lah. Kasih lah $10 ke $50 aku happy sikit. Syul. Firstly jangan sikit sangat. Nombor 2, kalau boleh berubahlah kan. Nombor 3, butuh aku paling pantangan bila aku dengar benda-benda gini because kau what's your motive? Kau okay, kau tengok kita kan memang jahil. Aku tak cakap kita semua baik Kita semua ni memang jahil. Tapi tak ada sampai kau nak kacau perut nasi orang. yes bro. That's the last Correct, thing I would correct. do, Aku geram sial benda-benda gini. Kau jangan nak kalau kau rasa he is doing something right, then you do something right also lah.
Faham tak? Like you know, you take him as a like a motivation, you know, like if he can, I can. Kau faham tak? Yeah. Instead of macam dia ni boleh lah, sekarang aku nak kasi dia jatuh. Macam kira mindset kau tai lah sial. Mindset kau just tai. Tai gila lah. Just tai daripada tai tau. Like the lowest tier of tai tau. Aku sort lah tai. Nampak? Tai tak bersalah Syul. Tahu. You mula taik pada dia. Betul lah apa. But yeah, again aku speechless lah. Aku Tai tu try ada to nilai, come bro. from a point where I try to understand that guy or that Yeah. girl yang hantar tau. But I just cannot. Bro, kau Pasal can aku never just bro. cannot in any way even hantar barang ataupun aku start to report kau pe social media account just to get you shut down or anything and apa-apa pun lah start to bring about rumours about you ke apa kan with the intention of affecting your rice bowl. It's against my principles lah. Correct bro. So orang yang macam gitu memang aku menyampah gila. Kan instead of doing something for yourself, kau doing something to people. So instead of Why, climbing bro? higher than that guy, that person, Why not use that effort to santau orang? Why use the effort to do something good for yourself lah? Betul-betul bro. Itu 5 sen simpan lama-lama. Sure. Boleh beli 5 batu tau. You ke? Haji Bakil cakap bukan aku. Oh, Haji Bakil. Okay. Haji Bakil. Okay, so Sialah ni aku harap yang whoever's watching right now, kita doakan Ryan. In fact, doakan semua orang. Aku nak kita semua sihat selalu. You know, jauhi benda-benda gini. Tak ada faedah duk benda ni. Takut dengan Tuhan bro. That one too deep already lah. But yalah, takut dengan Allah. Asal kau buat gini, that mean kau dah tak takut dengan Allah saja. Definitely kau dah tak takut dengan Allah. Because your sifat already ada sifat syaitan lah. Kau dah dengki. Ini semua sifat-sifat syaitan tu. Hasad, dengki lah, mata merah ni semua. You know, ni semua sifat syaitan. Why you want to follow syaitan? Correct. You know, so instead of kau dengking orang, kau doakan orang tu kan bagus. Betul? Kau nak tu imagine imagine. Kau sebagai si sial ni nak hantar barang ke nak ruinkan hidup orang tu Tengok imagine. Okay, kau dah imagine dah sampai belum? Okay dah. Dah sampai Go. Okay. Kau imagine engkau nak ruin someone's life. Like he said, that effort could have been used for positive use, tapi sekarang kau use it for negative. And in the end kau fail and that person climb higher. Kan bro? Syul. Tak macam sial. You intend to bring him down, but he's And all those time and effort kau put in, and that 5 cent that you lost down the drain already lah. Tak tahu bro, 5 cent dia lost berapa ribu dia bayar bumu. Betul juga. Betul juga Betul juga. You still need money to pay for the bomo shit. Tapi kalau he wants to take the win that you lost sales for a few days, then take that win lah bro. Tapi yang bomo ni pun satu. Alamak, susah betul lah. So, Bro, this thing has been going on for years and years. Daripada time nenek moyang kita semua dah ada sial. So I thought as you know we go macam modern, these things all will just pupus like end it there. But I think it's dying off lah bro. Bro, Kita punya generation makin kurang. Aku rasa makin bro, kurang lah. No. Trust me, no. Until now there are cases bro that black magic is still ongoing. Aku pernah Until dengar now, satu bro. cerita ni. But the practitioner aku rasa getting lesser lah. Tak bro. Or the believer. Bro, sekarang dah zaman teknologi bro. Kau boleh zoom meeting dengan bumu Syul. Kau tak ada bohong lah bro. Tak bro. Sembelih ayam atas limau ke Kau tengok dekat tengok Zoom TikTok yang apa yang bomo Indon tu. Kau bayar ni kau nak duit berapa ribu boleh kasi kau, tapi kau nak beli ayam ni semua. Kau tak tahu tak kat tahu. TikTok this bomo TikTok advertise dia punya apa nama dia dia punya apa nama Services lah. services kat TikTok. Sial lah. Dental. Bomo boleh kasih kau duit Dia boleh kasih kau video kaya, call kau bro. Kau tak boleh brain sial benda ni. Tapi dia ada duit tak nak boost dia punya advertisement? Maybe scam bro. Scammer lah ni Scammer, semua bro. But again lah, kacau lah benda-benda gini. Aku tak suka lah. Correct. Sial lah, time lambat asal nak bikin orang macam ni. Correct. Dia apa-apa, all sorts of bullshit like this, just put it aside, just concentrate on your life. Ryan, I'm so sorry you went through that. Tak apa bro. If I'm I so never sorry. wouldn't through this, I wouldn't Exactly. be wiser lah. ya betul. Ya betul. I mean ujian ni kadang-kadang apa yang aku belajar is just a way for you to come back to Allah itu je. Correct. And at the end of the day, Allah je yang boleh tolong kita. Orang lain tak boleh tolong.
Maybe there will be mediators lah, macam orang ruqyah-ruqyah ni lah. Tapi yang fully tolong kau ni diri kau dengan Allah je. Itu je. Kau tak nak go into deep, nanti orang cakap Kau jangan nak setiap mana pergi ustaz lah berbual lah. tak nak kan. Tak boleh apa. So yalah, what I mean is jangan lah buat benda-benda bodoh gini kan. Kalau kau rasa kau tak nak support member kau jangan support lah. Dia simple je. Dia either kau support atau kau tak support. Kalau kau rasa kau tak nak support, kau angkat kaki jalan semua. Dia simple gitu je. Tak payah nak maki caci orang, kau tak payah nak kutuk-kutuk orang, kau tak payah nak hantar barang kat orang, tak payah. Tak payah. Tak nak support, jangan support. Memang Dia betul simple. yang marah daripada tadi saya repeat. Betul. Kau tak pasal tak boleh baik. Marah sangat. Aku bila part-part macam gini, especially kena brother sendiri kau tu. Bro, dia cubit paha kanan, paha kiri rasa tau. Betul. Gua asok so long datang dia bilang aku, kau anu gitu hidung, aku rasa tau dia pergi geli. Sebelah kiri lah. Gua Tak ada. jangan. Bila kau buat gitu, aku rasa nak korek hidung. Jangan tau. Aku dah rasa Tambah kat bro sikit. siul lah. Asyik-asyik. Itu yang buat sedap. But okay lah, this is not a sponsored episode tau. But aku out of goodwill, aku sayang brother aku, and I can Kau ke vouch. tepi tapi memang tu sedap. Ya, Aku tak memang makan Hokkien Mee sedap, dia orang. sial. Tapi dia sedap. Baik, aku ni legit people buat Aku on that time makan kopi Hokkien Mee tau. After that aku was craving for Hokkien Mee kat kerja. I have no way to get your Hokkien Mee. So aku decided to go to a place to buy Hokkien Mee. Kimak drop sial, aku dah cakap sial lah tak sama. Sampai macam gitu macam dia ni dah raise the he raised the bar higher Kira he already set that standard macam ini rasa Hokkien Mee kalau kau nak tahu. So apa kau makan tu bukan Hokkien Mee. Aku tak tahu mi apa aku makan bro. Mi mesin. Betul lah. Itu serius sebab aku tak suka makan Hokkien Mee pasal dia colour pucat. So aku never find it appealing. So aku never even try before. Nanti aku makan kopi Hokkien Mee, dia aku cakap sial lah ni barang sedap. Kau makan 2 kali kan? Apa? Kau makan 2 kali Satu kali je. So far aku dah baru pergi kedai 1 kali je. Dah 2 kali sorry. 2 kali lah. Aku datang kedai kau second time. Yang dia ada event tu. Ya. But Weh, solid sial. later there are others nicer than me lah bro. Bro, fuck the rest lah bro. Tak lah. Betul lah. Tak lah. Pada aku lah. Pasal banyak kau nak cari yang halal ni susah. Betul. Tak bohong, susah. Yang ini halal ni bukan Vietnam orang, okay? Melayu bro. Melayu. Kita tahulah actual dia kena ada babi. Kena ada babi. Tapi if you can do it halal way, the closest possible taste kan. Kan. Tapi macam mana kau tahu the taste possible closest macam mana kau tak makan babi? Bastard. Kira lu so nak buka aib brother sendiri Kau bagus lah kau. Aku was thinking tadi, tapi aku tak nak drop that question lah kan. So aku diamkan je. Macam mana kau So tahu siapa kan? nak kata dia punya is the Husnuzon closest lah. ke tak? Tak tahu pun kan. Husnuzon lah. Siapa Jadi member- ni tu member barang Cina sedap dia makan lah. sudah lah. Tu, Tak payah nak compare aku- dengan original Hokkien Mee lah. For my shop, aku receive a lot of non-Muslim customers. Oh. So bila orang That makan, is impressive. I ask for their feedback lah. Dia cakap, honestly, I don't miss the pork after eating this. Shit bro. Kata like, they cannot tell the difference. Then yang mualaf, aku bayar mualaf datang kedai aku. Oh, mualaf. Mualaf bro. Yalah pasal orang craving for that Yeah, Hokkien Mee. they- And they know the original taste. Yes. Nampak? So when Dia they ada come jawapan. down, semua sama juga. They cannot tell the difference. Yeah, but Aku tak boleh, sorry Ni cibayang ni. memang Dia sial lah dia ni. Aku because it was in my head already bro. Macam mana kau tahu rasa yang original macam mana? Tapi aku tak nak tanya. Nanti terbuka aib brother. Tak maulah. Kisah yang silam jangan dikenang brother. Rindu boleh kembali Mu'alaf jangan. yang sampaikan apa? Betul lah. Mualaf brother. sampaikan. So Okay, but yalah. Pergilah kat Odeng makan Hokkien Mee. Aku tak ada bohong tau. Aku pun orang pun very cerewet kalau makan. Kalau sedap-sedap, tak sedap. Ni legit sedap. Aku tak ada bohong. Kau nak bilang kedai kau kat mana tak? Kita support brothers lah bro. Kasih so lah. my shop is located at Marsiling 10 Industrial Estate. Betul kan? Block 10 Marsiling Industrial Estate. Oh, dah lupa So it's kedai a mana. industrial area lah. So my shop is open from 11:30 to 9:30 Monday to Friday. Nice. Saturday we are open from 2:30 PM to 9 PM. Jarang sih aku jumpa kedai makan Melayu buka sampai malam. Kan bro, selalu aku tengok kedai Melayu tutup siang. Aku buka because aku put in consideration with orang-orang yang habis kerja petang. Then- Tengok. Ada a few my customers dari Punggol, Pasir Ris datang juga makan. Serius lah? Gentle bro. Gentle lah bro. JB pun dah sampai bro. JB. Alhamdulillah JB sudah sampai sampai. Ini JB. JB, Orang bro. JB pun turun Oh.
Lepas tu satu hari rezeki kau, you get out of the industrial punya sector, kau dapat start to buka proper kedai kat tempat lain, kat Malaysia ke apa. I'm working towards Nice, that. nice. Okay, kita support lah. Kita kasih support lah dengan brother kita ni kan. Aku rasa it doesn't kill you to support. It doesn't make you any poorer. It doesn't make you any richer. Tak salah kalau support. Dia sama macam kau pergi kedai orang lain kau makan. Sama. So why not try his Hokkien Mee, you know? Dia pun Hokkien Mee, rasa Hokkien Mee. Tapi takkan rasa apa Syud? Betul apa? Takkan Hokkien Mee rasa mi goreng? Tak boleh apa? So Hokkien Mee dia sedap. Aku tak boleh explain macam mana rasa dia, but it is damn good. So korang nak makan, korang kena pergi kedai dia. Nanti kita letaklah address dekat bawah, kat sini ke apa, kat sini ke apa, kat sini ke apa. Kita tak tahu mana letak, nanti kita edit. So pergilah kedai dia, support lah. Aku for now aku dah tak kisah, you know. Tak payah nak bayar sponsor for now. Ni brother dengan brother apa. So kita tolong lah. So Thank aku you, nak man. tengok Really brother aku. appreciate it, bro. Aku happy kalau tengok brother aku sukses, kau faham tak? It brings me happiness. Aku bukan macam orang tai yang hantar 5 sen. I'm not like that, bro. Hantu dah tak happy saya kena mandi. Sial lah. Hantu saya kena cuci. Asal basah Badan dah gini. Sejuk. Lepas tu sinus. Sejuk kan sinus. Bodoh punya hantu. So yalah. Our advice is, kalau kau rasa tak nak support, jangan support. Dia simple. Tak payahlah nak hantar barang. Dok, kau buat gini kan, akhirat kau jawab. Senang. Dia senang gitu je. Akhirat kau jawab. So aku rasa sampai kat sini je. The story is what happened to him lah. That's why he decided to make a comeback, join us again, you know, and we start a new lah. Sekarang Cohorts Block dah ada 3 orang, bukan 2 orang lagi. Dah L tak payah hayal lagi. Dia ni kalau hayal dia kena spot. Habis. Gua dah tak payah risau. Policeman. Gua tak payah risau siapa hayal ke tak hayal. Aku kat orang tengah. Marah sih, relax lah. Alah. Okay lah, fanatic bro. Tu lah. Ni penyakit kelamin Ni episod apa kelamin sial. Kelamin apa benda? Kelamin apa benda? Aku tahu Khairul Amin ke? Khairul Amin lain Tiba. bro. Kelamin apa? Tak serius. Kelamin apa? Kelamin apa benda? Penyakit kelamin kau tak tahu? Tahu. Penyakit bawah. Kau tak salah aku lah. Penyakit bawah apa benda? Penyakit kau punya bawah lah. Bebet. Penyakit kelamin. Cakap Tapi lah bebet. laki ke perempuan aku tak tahu. Kau memang Aku cuma tahu penyakit kelamin je. Tojek Aku kan tahu pelamin lah. Pelamin Kau lain tu nak bodoh. mendirikan masjid je lah. Aduh, dia ni masalah. Okay, so Kota dah guys. sampai 4. Apa? Sudah. Aku masih ada 3 buka ah. Sudah. Tak nak. Okey. Kau ingat Nanti udang, kau ingat udang saja. Orang berbual macam gini, nanti aku terbabit tau. Okey. Jangan. Kau nak tidur dalam bilik, kau tak nak tidur luar. Tu. So that's about it for today's episode. We doa untuk Ryan. Kita doa untuk Ryan, doa untuk semua orang. Doa untuk semua orang senang. Bila kau buat doa untuk semua orang, kau pun dapat tu doa juga. It goes both ways. Betul. So yeah, for now we just end it. Okay, for this episode that's it. Yeah. So stay tuned. Same blog, same cohort. Okay, dengan brother kita yang baru join ni. So we'll see you guys next time. Thank you. Ciao. Bye. Ciao. Bye-bye. Apa sial? Tu lah tiba-tiba.